Okey, assalamualaikum. Malam ni kita try berubah mesin bas ni. Dia bunyi gerah. Kita on, start. Dia akan bunyi gerah lah. Bas semua tu. Gerah pun. Kalau bas tengah malam ni kejut habis okey. Tengah tidur pun kejut bangun ni. Jadi kita try berubah dia, ubah dia. Tengok. Jadi kita kena buatnya, kita kena buat ni. Dia punya jatuh dia. Ni baru-baru dia ni. Baru-baru ni jatuh dia. Kita kena buat paru-paru dia. Kita nak tengok dalam gapo rosak. Okey, setelah dia operate, kita dapati biji bearing ni dia kekeringan gerih. Jadi saya kena tukar benda ni lah, biji bearing ni. Ni biji bearing baru. Biji bearing baru nampak berkilat tu. Maknanya gerih dia okey, comel dalam jadi kita pusing gitu. Dia tak bunyi lah. Jadi kita pasang sini atas so, bawah so. Okey, let's go. Okey, jadi lepas siap lekat belakang, kita pusing. Okey, dah senyap. Okey, jom kita pasang balik itu tempat asal dia. Okey, baik, dah siap pasang. Jadi kita cuba bangunkan dia, kita cuba test balik. Okey, sekarang ni kita cuba spin dah. Kita cuba spin dah. Dah kurang dah tu. Tu bunyi sikit-sikit tu gearbox dia lah. Kalau gearbox tu memang tak berbaloi lah kalau nak tukar. Dan ininya tak ada kalau duduk sekilo pun bunyi lagi ni. Bunyi dengar lagi lah kalau duduk sini, masih duduk luar, kita duduk dapur dengar lagi dah. Lah ni dia senyap lah sikit. Aman lah kata kalau duduk tidur pun leno tak sedar. Sekian, terima kasih.